Saya bila dah tak ada orang sangat tu boleh lah. Dia adalah simpanan dia. Ya, betul. Okey. Okey. Jadi Katie, Ya. kalau kita imbas kembali cerita-cerita ataupun kenangan kita bersama dengan Kenangan kita? Kenapa cerita kat sini? Oh, ya ke? Oh, ya. Tak adalah Bukanlah cerita kenangan saya kita geram di dia. Tadong Hill, tetapi kenangan Ya. kita bersama dengan Radio Asyik Ya, FM. betul. Awak buat saya cuak petang ni. Okey. Dah pun sehingga 65 tahun lah ya. Jadi Ya, generasi betul. ke generasi kita hari ini Aha. setiap perkembangan ya dari bermulanya bersiaran setengah jam ya Amran. Ya, betul. Ketika itu dan juga lagu-lagu yang menampilkan bukan lagu-lagu moden, tak ada. Betul. Belum lagi. Antaranya Ada lagu lama dulu. lagu lama ataupun lagu Sewang. tradisional, lagu Ya. sewang. Itulah mula-mula lagu yang ada di Asyik FM dan siarannya fokus dia kepada lagu-lagu tradisional pada mulanya. Ya, betul. Okey, jadi di samping itu beberapa perubahan sehinggalah sampai ke proses penjenamaan semula daripada Radio 7 dan bertukar kepada Asyik FM. Asyik itu pun kalau kita lihat balik sejarah dia adalah bertemakan asik ataupun nak asik ataupun sewang. Ya, memang jadi diambil daripada itu ya. lebih hampir ataupun mirip dengan asyik. Macam tu. Mengasyikkan. Tarian itu sendiri yang mengasyikkan. Iya, tapi pada petang ini kita nak dengar crowd orang Bukit Tadong, boleh tak? Okey. Ya. Katie, saya bagi awak sebelah sana, saya sebelah sini. Alamak. Saya nak cari kawan ni. Tapi itu Awak PA dah system. Tak ada orang. Okey, baik kita nak tanya. Tapi kat sini ada ramai kawan-kawan saya. Awak nak suruh saya sebelah sini, tak ada Ya. orang. Okey. Tapi Okey, suara Batin batin je. mesti kuat. Okey, silakan. okey. Apa khabar semua orang Bukit Tadong? Okey, itulah seorang Bukit Tadong dan Tok Batin Tok Batin saja. saja. Okey, jangan malukan Pak Cik ya. Okey, jom. Apa khabar orang Tadong? Batin, Ya. saya ni Batin bukan apa, saya panggil je dah sorak Batin. Macam itulah. Okey, baik. Okey. Terima kasih. Baik, apa pun selamat menjamu selera kepada Aha. tetamu kita dan juga kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin baru saja bersama kami, selamat datang diucapkan ya. Ya, betul. Dan untuk acara seterusnya, Aha. kita nak dengar juga persembahan-persembahan pada petang ini ya. Betul. Ya, dan juga kebanyakan semuanya adalah lagu-lagu yang ibunda bahasa Ya, bahasa betul. temuan, Aha. bahasa temia. Wow. Okey. Hari Betul. ini. Jadi sebenarnya lagu-lagu yang kita dengar pada petang ini Ya. hanya di Asyik FM saja. Betul. Ya. Jadi itulah uniknya petang ini. Jadi kalau siapa yang tak dapat bersama tu agak rugi. Ya. Jadi yang bersama dengan kita pada hari ini, inilah keistimewaan yang ada kita bawakan untuk semua. Jadi itu kita. Ya, baik, kita tampilkan Saudara Nazran. Wow. Dipersilakan. Itu dia. Berikan tepukan. Okay, hai sahabat, apa khabar orang Kampung Tadong? Semua yang sihat?